Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang. So, dalam video ni, kita orang nak ulaskan tentang tajuk kita orang iaitu kesan globalisasi terhadap nilai etika dan juga tradisional di Malaysia. So, sebelum start video ni, saya nak perkenalkan diri saya dululah. So, saya Muhammad Daniel bin Zainal dari kelas J4 CEM 1102A dan juga selepas ni saya serahkan kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang bertungkus lumus juga dalam siapkan video ni. So, seterusnya ialah Saya Ahmad Fizi bin Sidik. Saya pula Wan Afif Haziq bin Wan Ahmad Syaifuddin. Saya pula Muhammad Lufi Al-Hafiz bin Muhammad Junaidi. Dan saya, jejaka kaca anda, Muhammad Ibnur Hadi bin Ibnu. dunia sekarang ni kan dah berubah tanpa sempadan dan juga tanpa batas. Itulah wajah globalisasi sekarang. Dulu, orang kita ni kuat sangat berpegang pada nilai sopan santun, hormat orang tua, hidup berjiran yang di mana ibarat keluarga sendirilah. Tapi kan, sekarang zaman kita ni di mana budaya barat ni senang sangat nak masuk dan mudah diterima oleh masyarakat kita sendiri. So, globalisasi ni bukan sekadar ekonomi dan juga teknologi. Ia adalah tsunami budaya yang menguji kekuatan nilai etika tradisional Malaysia. Iaitu Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan warisan dan budaya. Tetapi, mampu ke kita ni nak bertahan dalam arus perubahan yang semakin mencekam masyarakat kita sekarang? So, kajian kita orang ni dah menyelami pun persoalan tajuk ni. So, yang first, punca-punca globalisasi ni boleh masuk ke dalam Malaysia. Seterusnya, kesan dia sendiri terhadap masyarakat di Malaysia. Dan yang paling penting korang mesti tak tahu, isu semasa yang sangat berkait tentang globalisasi ni terhadap masyarakat di Malaysia. So, inilah realiti globalisasi sekarang, antara jati diri kita sendiri dan arus dunia sekarang. Pilihan tu kan, semua ada dekat tangan kita. Okey, kita teruskan dengan punca. Korang tahu ke tak ni? Mesti korang tak tahu kan? Okey, saya mula dulu dengan yang pertama. Sebenarnya banyak punca ni. Dan bukan hanya dari teknologi, tapi dari gaya hidup moden yang mementingkan material dan kebebasan. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni ramai yang kejar kehidupan urban dan nak nampak moden dan global. Sampai sanggup ketepikan nilai budaya sendiri. Ni zaman sekarang ni. Pasal salah satu punca globalisasi masuk ke Malaysia iaitu media dan hiburan. Sekarang ni kita hidup dalam zaman digital. Jadi apa saja seperti maklumat, muzik, filem atau rancangan dari luar negara senang sangat nak sampai ke Malaysia. Contohnya kita boleh tengok drama Korea kat Netflix, dengar lagu Amerika atau Jepun dekat YouTube dan Spotify. Semua tu senang nak akses dengan guna hujung jari je. Benda ni nampak macam hiburan je, tapi sebenarnya ia juga bawa masuk pengaruh budaya luar. Dari segi cara berpakaian kita, gaya hidup, percakapan, malah cara berfikir pun boleh terpengaruh. Remaja kita contohnya ramai yang lebih minat dengan budaya K-pop atau selebriti barat berbanding dengan budaya tempatan kita. Jadi media dan hiburan ni sebenarnya jadi alat penghantar yang sangat kuat dalam menyebarkan unsur globalisasi. Sebab itulah globalisasi ini makin kuat kesannya kat Malaysia. Kita bukan je terdedah, tapi kita juga menyerap budaya luar secara tak langsung sebab kita terhibur dengan kandungan-kandungan dari luar negara itu. So, poin yang terakhir dalam globalisasi ini adalah keterbukaan ekonomi global yang memainkan peranan penting dalam membawa masuk pelbagai barangan dan perkhidmatan antarabangsa ke Malaysia. Namun bukan sekadar produk sahaja, budaya asing juga turut dibungkus bersama. Kita lihat pada hari ini di mana antarabangsa mempengaruhi cara kita berpakaian, makan, malah berfikir. Malah gaya hidup barat yang menekan kebebasan individu dan materialisme makin menggantikan nilai murni seperti kesopanan, hormat orang tua dan semangat gotong royong. Golongan muda khususnya lebih tertarik kepada budaya yang moden dan dianggap trending berbanding warisan budaya sendiri yang dilabelkan sebagai ketinggalan zaman. Oleh itu, walaupun keterbukaan ekonomi ini membawa banyak faedah, kita perlu bijak dalam menilai dan menyaring pengaruh luar agar nilai etika tradisional kita terpelihara. So, kita kena tapis lah. Okay, so korang semua dah tahu kan apakah punca-punca globalisasi. Okay, sekarang ni kita nak bincang pula pasal kesan-kesan dia. Okey, antara kesan-kesan globalisasi yang kita nampak pada hari ini adalah ketagihan media sosial. Lagi-lagi dalam kalangan remaja, kalangan kita. Tapi dengan kemajuan teknologi ni dan juga internet yang tanpa batas, ramai yang menghabiskan berjam-jam, berhari-hari dengan TikTok, Instagram, YouTube ataupun sebagainya. Perkara ini amatlah teruk dan masalahnya ketagihan ini bukan hanya sekadar pada membuang masa sahaja, tapi ia juga menjejaskan hubungan sosial dan juga prestasi pelajar serta kesihatan mental. Oleh itu,
kita ni kenalah bijak dalam mengawal dan menggunakan media sosial. Gunakan dengan manfaat, bukan sampai jadi hamba skrin. Kesan kedua globalisasi yang agak serius iaitu ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Bila globalisasi masuk, banyak peluang ekonomi baru muncul, tapi masalahnya tak semua orang dapat manfaat yang sama. Contohnya orang yang kat bandar lebih mudah dapat kerja bagus sebab diorang ada kemudahan teknologi, pendidikan yang lebih baik dan macam-macam. Tapi orang kat luar bandar kadang-kadang tertinggal, susah nak kerja sebab akses tak sama. Bukan tu je, jurang antara yang kaya dengan yang miskin pun makin besar. Syarikat-syarikat besar terutama yang ada kaitan dengan luar negara makin kaya, tapi peniaga kecil atau golongan B40 susah nak bersaing. Jadi walaupun globalisasi bawa banyak kebaikan dalam masa yang sama, ia juga wujudkan ketidakseimbangan dalam masyarakat kita dari segi peluang, pendapatan dan gaya hidup. Adalah jurang nilai antara generasi. Nah tak rasa macam orang tua fikir macam cara kita berfikir atau buat sesuatu. Itulah sebenarnya salah satu kesan globalisasi, iaitu jurang antara generasi. Zaman kita ni serba moden, serba digital, tapi generasi dulu dibesarkan dengan adat dan nilai tradisional. Bila dua dunia ni dah bertemu, mulalah salah faham. Yang tua cakap kita kurang beradab, yang muda cakap mereka kolot. Tapi sebenarnya bukan salah siapa pun. Kita cuma kena belajar faham antara satu sama lain, hormat cara orang masing-masing dan cari titik tengah. Sekarang kita akan pergi ke kesan yang terakhir, iaitu dulu kan pergaulan lelaki dan perempuan ni dijaga, batas dijunjung, adab dihormati. Hari ni segalanya menjadi kabur. Dengan satu klik je, nilai kesopanan yang dibina turun-temurun ni kini terhapus oleh budaya bebas ekspresi yang tiada batas. Globalisasi ni kan bukan sekadar membawa teknologi, ia juga membawa masuk satu budaya yang mana budaya ni menormalisasikan sentuhan tanpa ikatan, iaitu dengan cara bermesej tanpa batas, pergaulan tanpa malu dan hubungan tanpa had. Bila pergaulan ni kan tiada panduan, maka dengan itu maruah kita ni jadi mainan. Hubungan bila dah jadi permainan, maka benda ni lah akan startnya benda yang kita tidak ingini. Yang dulunya dinamakan batas, tapi hari ini dipanggil kolot. Yang dulunya dinamakan adab, tetapi sekarang hari ini dinamakan sebagai control freak. Jadi jika tiada pendinding, maka generasi ni akan terus hancur. Jadi itulah kesan yang terakhir, dan nilai hanya tinggal dalam buku sejarah saja. So kita dah habis dengan punca-punca dan kesan. Terusnya kita orang akan sambung dengan Kita akan pergi ke isu paling hot kat Malaysia pada zaman ini, iaitu ketidakseimbangan digital, atau dalam bahasa kampung kita digital divide. macam zaman sekarang ni lah kan, semua orang kena ada internet lah. Kalau tak, dia macam tak selevel dengan kita, tak sezaman dengan kita. Kalau macam ni lah kan. Tapi yang masalahnya, tak semua orang kat Malaysia ni dapat akses yang sama. Contohnya kat kawasan bandar, wifi diorang ni semua laju-laju, macam-macam platform diorang boleh capai. Tapi kalau macam contohnya lah kan, kita duduk kat kampung, kat kampung lain memang slow lah. Jadi kekangan bagi rakyat-rakyat dekat kampung ni menjadi kesukaran diorang untuk mencapai platform-platform yang diorang inginkan. Betul tu, saya setuju. Tapi kampung beberapa kilo dari bandar, signal tengah-tengah jalan je boleh jadi buffering sepanjang hari. Lagi-lagi masa pandemik dulu, anak-anak kena belajar online. Yelah, keadaan memaksa, jadi kita kena memahami jugalah. Tapi tiba-tiba kita nampak ramai yang gagal nak join kelas online. Semuanya disebabkan satu je, Internet je lah. Tapi itu belum kira nak buat kerja dari rumah, ataupun urusan perniagaan di dagang, ataupun urusan bank, semua kan sekarang dah jadi online. So benda ni akan menjadi kesukaran. Kesannya mereka rasa terpinggir dari dunia digital. Peluang untuk belajar, bekerja, jana pendapatan pun jadi susah. Tu menjadi masalah bagi mereka. Semuanya jadi terbatas. Kalau ikut statistik lah kan, kadar selit digital antara rakyat yang berada di bandar dengan yang ada dekat luar bandar amatlah ketara dan berbeza sangat lah. Jadi dia, globalisasi digital ni sebenarnya jadi satu apa Ibrahim? Satu lubang, bukan semua dapat masuk sama. Itulah masalah dia. Itu yang kita kena sedar. Ya, dan nak capai negara yang maju dengan digital yang sempurna, semua ni kena masuk, tak kira bandar ke, luar bandar ke, dalam kampung ke, dalam hutan ke, tak kira lah, kat mana-mana pun semua kena dapat akses internet yang patutnya diorang dapat. Ya, betul tu. Kita tak nak orang kita semua ketinggalan. Kita pun nak maju. Kita tak naklah ketinggalan sebab tak ada internet kan. So guys, sebagai penutup kan, korang tak salah nak trending, tak salah nak ada vibes baru kan. Tapi kalau nak sampai lupa adab dalam budaya sendiri, kita sebenarnya bukan jadi global, kita sebenarnya hilang arah. Dan ya, kita suka konten luar, kita pun ada Twitter, TikTok, Netflix, IG. Tapi bila semua benda kita ambil dari luar, sampai satu hari nanti kita pandang cermin dan tak kenal diri kita sebenar. Jadi soalnya bukan kenapa globalisasi bukan buat kita berubah, tapi kita nak berubah jadi apa.